terdesak sangat. Sangat-sangat memerlukan 50,000. Tapi apakah caranya untuk aku mendapatkan duit tu? Apa kata aku call bank dan minta personal loan. Aku akan try call bank untuk minta personal loan sebanyak 50,000. Aku betul-betul terdesak sekarang. Aku tak ada cara lain. Saya Syuba. Saya ingin membuat permohonan loan peribadi sebanyak 50,000. Apakah prosedurnya? Saya sangat-sangat memerlukan 50,000 sekarang, Encik Zaidi. Boleh Encik Zaidi bantu saya? Ya, Puan Syuba. Untuk loan tersebut, pihak bank akan menilai berdasarkan kelayakan kewangan dan dokumen yang lengkap. Puan boleh emailkan kepada saya slip gaji dan salinan IC untuk semakan kelayakan. Baik Encik Zaidi, saya faham. Okey. Ini saya nak tanya, kalau semua dokumen lengkap, bilakah agaknya saya akan dapat wang tersebut? Sebab saya sangat-sangat memerlukannya. Berapa cepat ya? Secara biasa bergantung pada pendayaan sistem, Puan. Tapi ada kes-kes tertentu yang agak sukar untuk diluluskan dengan cepat. Sebenarnya, Puan, ada cara untuk kita cepatkan proses permohonan loan Puan ni. Kalau Puan berminat, saya boleh bagi tahu. Maksud Encik Zaidi ada cara untuk mempercepatkan kelulusan loan saya? Betul, Puan. Puan perlu sediakan sedikit bayaran tambahan sebagai duit proses sebanyak dalam RM3,000 supaya dengan cara tu saya boleh bantu uruskan supaya permohonan Puan ni dipercepatkan lah. 3,000. Baiklah Encik Zaidi, saya akan membayar 3,000. Semoga Encik Zaidi meluluskan permohonan saya dengan secepat yang mungkin. Saya setuju ya Encik Zaidi. Baik. Baik, terima kasih sangat ya Encik Zaidi. Hello, pegawai SPRM? Ya Encik, saya nak buat laporan terhadap seorang pegawai bank yang meminta rasuah sebanyak 3,000 untuk meluluskan permohonan peribadi saya. Saya ada segala bukti yang kami sembang dalam telefon. Saya akan serahkan bukti-buktinya kepada Encik. Semoga Encik akan ambil tindakan terhadap pegawai tersebut. Baik, Encik. Terima kasih atas maklumat. Kami akan menjalankan siasatan terhadap individu tersebut dan mengambil tindakan lanjut secepat mungkinlah. Terima kasih ya atas laporan. Hello, selamat pagi. Ya, kami dari SPRM ada diminta hadir untuk siasatan berkaitan kes menerima rasuah dalam urusan kelulusan pinjaman. Berdasarkan rakaman dan bukti lain yang kita ada, anda disyaki melanggar undang-undang anti rasuah. Minta bekerjasama ya. Selamat pagi. Mahkamah berbidang pada hari ini untuk mendengar kes melibatkan tuduhan rasuah dan urusan kelulusan pinjaman. Setelah meneliti semua bukti yang dikemukakan termasuk rakaman perbualan, dokumen sokongan dan keterangan saksi, Mahkamah mendapati bahawa kes ini mempunyai asas yang kukuh. Rasuah merupakan satu jenayah serius yang bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap institusi kewangan. Tiada sesiapa pun yang berada di atas undang-undang. Setiap individu harus bertanggungjawab atas tindakan mereka. Setelah pertimbangkan semua faktor, Mahkamah dengan ini mendapati anda bersalah di Akta SPRM 2009 bahawa kerana menerima rasuah. Oleh itu, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM10,000. Kes-kes rasuah pegawai bank berkaitan kelulusan pinjaman bukan sekadar rekaan, malah turut berlaku dalam dunia sebenar di Malaysia. Sebagai contoh, 3 pegawai institusi perbankan di Kuala Lumpur telah ditahan oleh SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubaan wang arang serta rasuah berkaitan permohonan pinjaman bernilai lebih RM21 juta, termasuk seorang yang dipercayai menerima lebih RM170,000 sebagai balasan untuk memproses dan meluluskan permohonan pinjaman tertentu.
Dalam satu lagi kes di Sandakan, SPRM telah menahan 5 individu termasuk 4 bekas pegawai bank kerana disyaki menerima wang rasuah kira-kira RM300,000 bagi membantu meluluskan pinjaman kewangan bernilai sekitar 11.3 juta ringgit menggunakan dokumen palsu. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa di Malaysia mengambil serius dalam membanteras denial rasuah, khususnya dalam sektor perbankan. Rasuah bukan sahaja merosakkan sistem, malah mampu menghancurkan masa depan individu yang terlibat serta menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kewangan. Ingatlah, memberi rasuah adalah satu kesalahan, menerima rasuah juga merupakan satu kesalahan. Demi masa depan yang lebih bersih dan adil, marilah kita bersama-sama mengatakan tidak kepada rasuah.